Assalamualaikum. Okey tuan-tuan, hydrogen booster produk kita hydrogen booster, produk hydrogen generator kit. Kita dah bermula sejak 2013. Yang ni yang terbaru kita ada buat kita sediakan testing unit. Ni testing unit kita lah. Kita bagi test percuma pada sesiapa yang nak cuba dulu. Cuba dulu, rasa dulu power dia macam mana. Pemasangan sekejap saja, dalam 3 ke 4 minit siap. Terus boleh test. Kalau puas hati, baru kita beli, baru kita pasang. Harga yang terendah di pasaran lah, 680 siap pasang untuk unit optimum. Yang ni sesuai untuk 1.8 cc ke bawah, boleh pakai optimum. Kalau macam kereta yang cc besar, boleh pakai unit premium. Yang gas kuat lagi, dia harga 980 siap pasang. Tapi macam mana pun bergantung pada bajet kita lah. Kalau kita cc besar pun, isil ke, tak ada bajet, kurang bajet, boleh je pakai yang ni, yang optimum. 680 siap pasang. Okey, ni produk kita lah. Ni testing unit. Kita test percuma saja. Boleh set masa, kita booking slot untuk test percuma. Kita ada beberapa ejen di seluruh Malaysia lah. Buat masa ni di KL ada. KL ada banyak sikit lah, 2-3 orang. Kalau di Pahang ada seorang, Tuan Ishraf kita. Nanti kita nak nombor boleh wasabi kita, nanti kita bagi nombor ejen. Di Pahang ada Tuan Ishraf. Di Kelantan ada Driver Garage Abe Uding kita. Di Kedah ada Tuan Haji Hamid di Kulim. Okey, di Johor kita ada Tuan Salim. Singapura pun dia cover. Nak masuk Singapura pun boleh, Tuan Salim kita. Yang ada testing unit lah. Okey, ni produk kita. Ni kotak generator. Ini bubbler kita. Ni belum start lagi Ni bubbler kita. Dan dia menuju ke, masuk ke sini je. Masuk ke laluan angin je. Dia 100% plug and play. Nanti sekejap lagi kita start, kita tunjuk macam mana dia punya fungsi dia. Ni belum hidup belum hidup lagi kereta ni. Kita tunjuk dia punya exhaust dia masih kering lagi. Okey, exhaust masih kering. Nanti kita tunjuk selepas kita pasang, selepas kita buat pemasangan. Okey tuan, kita start enjin sekejap. Ni kereta 2.4 2.4 cc. Bergantung pada bajet tuan-tuan lah. Ada bajet lebih, boleh guna yang unit premium. Kalau bajet tak ada, yang optimum pun boleh pakai. Okey, bila kita dah start enjin, kita guna smart relay ni smart relay. Tapi ni yang lama lah, sebab ni unit lama Kita yang baru dia lain, dia punya bentuk dia, konsep sama je. Smart relay, controller. Smart relay ni bila enjin start dia akan start. Bila enjin start dia akan on, bila enjin mati dia akan mati. Dia automatic Kita tak ada tumpang mana-mana wiring kereta, tak ada. Dia sangat selamat lah, plug and play, sangat selamat. Kita tak ada usik langsung wiring kereta dia. Okey, kotak generator letak mana-mana tempat sesuai. Ini kita punya bubbler. Daripada bubbler ni dia akan menuju masuk ke tempat angin masuk lah. Sini jolok masuk je, tak perlu tebuk lubang, tak perlu. Okey, harga 680 siap pasang. Okey, kita punya produk dia sangat tahan panas Yang ni sangat tahan panas, boleh pasang dalam ruang enjin saja. Tak perlu bawa masuk dalam bonet ke dalam kereta ke, sebab kita pakai hidrogen. Kita nak sesuatu yang selamat lah. Okey, kita tak nak ambil apa-apa risiko. Kita hanya pasang dalam ruang enjin, dia lebih selamat di sini lah. Sebab apa? Sebab produk kita ni dia sangat tahan panas. Kita buat daripada material yang sama dengan kotak bateri. Dan lagi satu, kita tak usik mana-mana vacuum hose yang menyedut lah.
Pemasangan kita hanya hos ni kita jolok masuk, ikut laluan angin, duduk bawah kotak air filter sebelum air filter. Dia sangat selamat lah. Sebab anda kata ada sedikit titisan air yang terlepas, dia akan jatuh bawah kotak air filter ni. Bawah kotak air filter ni ada laluan air untuk overflow semula, dia akan jatuh ke bawah lah. Dia tak pergi masuk dalam enjin. Dia sangat selamat. Okey. Ada berminat untuk test dulu, boleh wasabi kita bagi test percuma saja. Yang tuan-tuan ni contoh untuk unit optimum tengok bubble dia. Unit optimum ni bubble dia slow sikit berbanding dengan unit premium. Unit premium akan lebih laju lagi. Okey, air dalam bubbler ni kalau dia kering, nak biar dia kering pun tak ada masalah, lagi bagus. Sebab air tu tak ada fungsi apa pun, kita nak tunjuk bubble je. Dia punya flow hidrogen tu kalau tak ada air ni lebih mudah untuk release lah. Jadi kalau tuan-tuan dah pakai nanti, kalau air tu kering, sebaiknya biar dia kering lagi bagus lah. Tak perlu pun untuk sentiasa nak top up. Tapi kalau sahaja nak top up, boleh top up lah. Yang ni pada kadar setting yang sesuai untuk kereta ni. Bubble dia slow macam tu. Kalau kita kuatkan lagi, nanti dia gas tu terlebih, dia akan jadi sebu lah, jadi berat. Ni setting dia lah, setting untuk kereta ni. Lain orang lain setting dia. Kita tengok dia punya air dah keluar belum. Sebab dia makan masa juga lah untuk uap air tu keluar kan. Sekejap dah. Dia dah beruap. Nanti kita rem sekejap. Okey, air dia dah start keluar lah. Nampak? Boleh tengok dia punya. Ini proses pembakaran sempurna. Hasil buangan petrol tu sendiri ialah uap air macam ni lah. Nampak? Dia dah start keluar. Bila hidrogen masuk, dia akan bakar lebih sempurna. Kalau kereta tuan-tuan memang dah sedia ada keluar air, dia akan lebih lagi lah. Kalau dah lama tak keluar air, dia akan keluar air macam ni balik. Ni hasil pembakaran sempurna hidrogen lah. Alright. Okay, kita kuatkan sikit dia punya bubble dari sebelum tadi dia slow kan. Slow tadi yang sesuai untuk dia lah. Ni terbuka, dia laju sikit lagi. Tapi laju macam ni dia dah terlebih dah gas dia. Dia dah hang dah. Dia berat dah. Untuk kereta ni lah. Sebab lain kereta lain. Kalau kereta sama pun ada yang boleh buka penuh, ada tak boleh buka penuh. Ada nak sikit gas, ada nak banyak gas, dia tak sama. Dia setting gas tu kena cari sendiri. Masing-masing punya setting. Okey tuan-tuan kalau berminat boleh roger kita. Testing unit ada, percuma saja untuk siap pasang RM 680 siap pasang. Kita di Ceras Kita ada ejen-ejen juga di seluruh Malaysia. Assalamualaikum.